Alright guys, untuk hari ni aku akan bawa hampa ke Putrajaya Adventure Park, di mana aku akan main Flying Fox dekat sini. Betul, ada abseiling, ada wall climbing, and then ada Superman Flying Fox. So ini dekat Putrajaya, dia dekat wetland Putrajaya. So aku sampai sini dalam pukul 11 tadi. So aku baru sampai dan aku akan masuk dalam tengok apa yang dekat situ. So let's go. Untuk hari ni kita ada yang pemuraya ni RM50. So yang ni boleh main untuk semua ni lah. Kalau harga asal dia RM68. 68? Dah RM8 lah. Betul. Plan dia sebenarnya nak main Flying Fox. Flying Fox, abseiling, wall climbing boleh ikut, tapi saya tak tahu lah sekot kita senang buat benda tu. Tapi sebagai senang buat Superman ni. Superman, kalau Superman memang harga dia asing lah. Asing lah. Superman ni dia tak termasuk dalam kes ni. Faham? So untuk Superman RM52. Hari ni weekend. Faham? So RM52, RM52, RM100 lah. RM100. Kan? Anda telah menerima RM104 dari... Sikit juga ke? Kalau lulus semua, kalau abang main semua dapat sertifikat. Oh tak lulus tak kan? Tak ada. So, ni paksaan kena buat semua ni? Kena buat semua. Okay, so yang ni gelang. Yang ni untuk yang full element punya. Yang ni Superman dekat sana. Oh siap. Nak sama sekali ke? Boleh sama sekali je lah. Lokal sekali dengan kad ni. So kad ni, ni akan diorang akan tengok apa tu? Yang cik main lah dekat sini. So nanti kalau lulus semua nanti baru kita bagi cik. Faham? Okay lah. Okay. Alright guys, so aku dah dapat gelang kat sini. So aku dah dua, satu kuning, satu lagi merah. So kuning ni untuk semua aktiviti lah. So abseiling, leap of faith, and then flying fox. Satu lagi dengan wall climbing. And warna merah ni pula untuk Superman flying fox. So aku bayar tadi dalam RM102 sebab dia tengah ada promotion hari ni. So untuk 4 aktiviti yang first aku mention tadi tu, harga dia RM50 sahaja. And then untuk Superman Flying Fox tu dia mahal sikit lah. Dia harga dia dalam RM52 untuk weekend. So aku ambil semua sekali lah. Aku dengan leap of faith ni aku tak berani sikit. Kita tengok dulu macam mana. Alright, let's go. Sudah settle pakai helmet, pakai harness. First activity kita hari ni, kita akan naik wall climbing. Wish. Tak ada lampu. Ni ada merah. Ni atas ni. Ada merah sini. Dekat belah betis. Boleh. Oh, okey tak boleh. Relax. Tak sambung kan? Dia sebab panik tak nampak apa benda nak kena ni kan. Tangan sebab tak pernah buat sama. Okey, dia pengalaman baru. Dia kata lah, kalau tak cuba dia tak tahu. So apa kata kita lupakan segala sebenarnya luka di sini, kita pergi tempat lain. Okey, baik. Boleh. Trend dia.
Sekejap lagi dah tak rasa. Lemah. Alright, dah settle aku punya wall climbing. Lemah. Tak lepas. Try 2 kali. Cannot go. Tangan lembek, tak bisa buat. So, tapi buat benda lain pula. Let's go. So, abang rasa dapat flying fox ke seling tu? Sebab flying fox dengan seling je pakai harness ni. Harness yang kita pakai sekarang. Kita buat abseiling dulu. Lepas tu flying fox, tu tukar harness pakai yang leap of faith tu. Lepas tu last sekali Superman. Cun. Alright, cool. Terus kan kita pakai. Alright. Alright, alright. Ready untuk seling? Jom, let's go. Alright, Cun. Nanti kita akan pakai waktu kita turun daripada seling. Alright, Cun. Kita nantikan abang yang turun. Mantap. Let's go. Apa ni? Ini kita akan naik sampai tingkat 4. Tingkat 4 Abang akan rasa murah dia tu. Mantap. Tapi kalau penat boleh berhenti dulu kan? Ni dah sampai setahun belum tempat ni? Ini dah sampai tahun dah. Dah lah. Oh, okey. Tahun lebih kurang dah 1 tahun dah. Faham? Ini kita buat dekat kawasan air dulu. Okey. Dan baru kita naikkan tower ni. Ah. Faham? Tengok saya buat demo boleh. Uish. Saya satu hari saya maksimum terjun ni 13 kali. 13 kali? Alamak. Dulu saya takut. Sekarang tak ada masalah saya betul lah. Tapi bawah tu ada tilam tak ada? Ada tu tilam tu. Oh, nanti boleh letak situ lah. Tapi saya tak baring, saya terus berdiri. Faham. Alright guys, so kita akan buat aktiviti abseiling untuk hari ni. So staff sangat-sangat membantu. So aku cok ni sebab tinggi sangat, tapi insyaAllah kita boleh buat. Come on. Boleh ya? Abang boleh masuk, tinggal dah sini. Alright. Astaga. Okey, Ni tak boleh kan? tak payah. Ini sebab nanti saya akan buka. So tali hijau ni saya akan kawal nanti. So abang tak perlu risau pasal tali hijau ni. Okey, tangan ni lepas ya. Okey. Kalau boleh kan, waktu abang turun tu, tangan abang tak letak dengan bunga sini. Dekat bawah lagi, Okey, sekarang saya nak abang dulu. Okey, abang duduk. Gantung dia pada. Kedua tangan di tali putih. Okey, lutut boleh tegak. Okey, nanti abang nak turun kan? Gantung lepas sikit tu. Okey, panik sikit kan? Okey. Boleh turun lah ni? Boleh turun lah? Lagi je? Okey. Kaki abang kalau pindah ke depan, kaki abang nak lompat, boleh. Okey, nak cun. Boleh eh? Alright, let's go! Jun. Mantap. Thank you bro, thank you. Okay. Mantap. Alright, good. Dia satu tips je, jangan tengok bawah. Tengok bawah jahanam. Okay. Alright, Jun. Alright, so kita akan menghala ke Flying Fox pula. Aku ada dua, satu Flying Fox biasa, satu lagi Superman. So ni aku pergi Flying Fox yang biasa dulu. So let's go. Kita naik balik tingkat 5 kali ni. Let's go. Ada 3 orang lagi. Ni 400 meter kan? Ini 420 meter.
Lagi panjang daripada apa tu? KKB tu kan? Ya. Okay, duduk Alright. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Okay, mesti. Sebab saya pendek kan. Allah. Okey. Atas ni duduk atas ni. Atas duduk atas. Air duduk atas. Thank you. Alright, cun. Alright, geng-geng UiTM di hatiku, cun. Habis? Ya, betul lah. Alright, so lepas daripada kita Flying Fox, kita akan naik van untuk balik ke base balik lah. So senang macam tu. Thank you brother. Thank you. Okay, so ini dikatakan harness. Kalau kita pakai macam pakai baju. Okay, cun. Alright, selamat datang ke League of Faith. So ini adalah kita punya level 4 lah bagi aktiviti ni. Sekarang ke dalam kotak Ya yang ampun. di labelkan. Ya Allah, tinggi lah. Tinggi Mat. Tips dia, jangan fikir terlalu lama dekat atas ni. Lagi lama lagi takut. Kalau duduk tak boleh? Kalau duduk boleh, tapi orang cakap memang akan lagi ketakutan tu berasa lah sikit. Kita duduk boleh tak? Try duduk. Boleh, tak apa. Saya lebih buang tali kaki belakang dulu. Duduk. Oh ya Allah, betul lah. Dia lagi terasa dia punya ketakutan. Wah, aku takut ni Mat. Duduk, kena ngesok-ngesok and then baru jatuh terus. Oh. Kalau bagi saya berdiri terus lah. Lagi senang. Oh ya Allah. Satu kaki terus jatuh. Tak apa, boleh. Abang orang ke 1000 yang turun ni. Shaking Mat. Betul. Shaking Mat. Kena pegang tali tunggu bang. Macam tu. Right. Wow. Right bang. Okay bang. Au. Aku tak nak naik Alban ni. Dia seronok cuma dia shaking Mat. Okay, pun senang dulu okay? Yang penting dapat CJ bang. Yes, tu dapat. Kata lagi Superman lah. Yeah. Okay, first try. Semua hidup. Okay. Boleh. Tak payah panggil ambulans, tak payah. Okay, tenang dulu. Hoi. Thank you bang. Steady. Tu ada apa injury ke? Tak ada. Betul saya rasa cekebas je. Ni tak rekod sikit lah. Untuk putih abang ni. Tapi pakai phone ke? Ni mana-mana pun tak apa kan. Cuma dia jangan macam ni lah. Takut ni nak. Tapi kalau rekod boleh, nganga. Tapi nanti saya edit muka akak je lah. Macam tu. Boleh. Boleh. Steady bang. Saya sebenarnya rasa bersalah sebab geng-geng ni nak makan nampak tu. Diorang tengah minum nampak. Bapak sikit. Hai. Hel. Mai sikit. Alright, ni tangga yang last kali ya tu ya? Ya. Mereka tak ada lahan. You better take care, 'cause that man is trouble, you best beware.
Faham. Penat campur ni berat lagi. Betul. Ni berat kan. Dah 4 kali naik tangga ni. Lepas ni kena panggil tarik puli. Dia Putrajaya Adventure Park, adventure dia di tangga. Betul. Ya, belakang ni, belakang kita. Tengok belakang saya. Double safety, double safety. Tengok belakang saya. Tak nak check. Tak. Saja je. Betul lagi. Nanti tak atas ni nanti dia. Kami buka tali merah saya. Alright gang, so aktiviti yang terakhir untuk hari ni kita akan buat Superman fly. Let's go. Sekalian? Sekalian? Tak. Tak turun? Tak. Turun lah. Dia turun lah. Saya bayar barang kat bawah. Barang kat bawah. Barang bawah. Okay. Dia ingat nak minta turun sekali so that ada pair dengan geng adventure park. Boleh je. Dia kat bawah aja. Boleh? Boleh. Daripada League of Faith lah. Superman lah ni. Dia kena pakai Superman juga? Tak ikut lah. Kalau pakai biasa pun okey. Tak kisah mana-mana. Abang nak buat video macam tu. Ikut abang. Saya ikut abang. Awak nak video macam mana? Ni abang dah pasang ni? Apa yang boleh je tu. Tapi saya tunggu dulu lah. Tak apa. Abang nak saya pakai Superman ke abang nak pakai biasa? Saya nak awak pakai Superman. Okay. Boleh eh? Boleh. Boleh eh? Macam tu suruh mus naik terus. Baik. Mari ambil lah. Alright. Ni santai habis ni. Kau ramai. Saya rasa macam kena urut ni. Kena urut kan? Urut ni. Kamu ada safety tu dia. Dia ke depan terangkat ke? Depan terangkat kan? Dah. Okay. Nice setup. Dah lah gaya. Nani sikit lagi. Nani sikit. Penat tangga. Alright, so baru sudah pasang Superman punya harness. Tengah baring, tengah tunggu Iki duk pasang. Dia pun akan turun juga. So kita akan bersuperman. Aktiviti kita yang terakhir untuk hari ni, insya-Allah. So itulah. Awak rasa? Bro, kepala menonjol ke bawah kan? Rasa macam mana badan kau? Rasa macam berdosa buat Iki macam ni. Come on Iki, alah tak ada apa Iki lah. Tak ada apa lah Iki. Satu, dua, tiga. Let's go! On you from afar, 'cause swear I thought you fell from the stars. Think about you day and night, girl, even when you're not around. Let's go! I want it if it's not with you. Hey, I'm just keeping it straight, 'cause you got me feeling distracted. Let me show you the way, girl, I won't take it for granted. Why can't we just give it a go? Woo! Wah. Okay bang. Okey. Diri. Tak, saya okey, tanya Iki tu. Okey. Allah. Sorry bang. Tak. Okey lagi. Kejap. Biar aja dulu. Naik dulu. Alright. Okey. Jun. Macam mana? Apakah perasaan anda? Terima kasih ya. Okey sama. Kita nak naik bank sama-sama kan? Apakah perasaan anda Iki? Saya rasa first time saya tengok bumi kan. Sebab sebelum ni kita dongak ke atas, dongak ke depan, depan. Ni kali ni kau pandang bawah. Walaupun Iki sebagai seorang pekerja di sini, ini first time Iki naik kan? Ya, sebab kita orang as pekerja banyak training. Banyak training. Kita kena training tu, kita kena confident, kita make perfect baru kita boleh rasa have fun. Faham. Okey, kata-kata hari ni bang. Kata-kata hari ni, marilah kita main Flame Fox Superman.
Kata-kata hari ni bang, kuat sikit bang. Kata-kata hari ni okey. Jemputlah datang sebab main Flying Fox, High Rope Element semua memang best. Alright. Datang ke Putrajaya Wetland Adventure Park. Mantap. Eki. Okey, kata-kata hari ni, jangan pernah mengalah untuk cuba satu benda yang baru. Yeah. Jalan terbaik untuk anda. Alright. Galau kan Alright. Alright, dah settle untuk hari ni. Aktiviti yang menarik. Staff-staff semua helpful. Sporting. Nampak Eki tak pernah naik pun naik. Nampak? Yes. Saya dapat belajar benda yang baru. Support benda pasal. Nampak? Yes. Yang mana datang hingga tu nak ajak berteman boleh. Tak ada masalah, kasi ramai. Eki ada? Weh, jangan. Fuyo. Thank you. Kalau buruk sorry ya bang. Dah. Okey. Yeah. Alright. Semak. Dadah. Semak Demi CJ kau. Demi CJ tu. Baik, nama saya Mustafa Musakim bin Muhammad. Saya selaku supervisor dekat Adventure Park. Hai guys, nama saya Mira dan saya selaku media dekat Putrajaya Adventure Park. Baik, untuk operating hour kita bermula daripada pukul 8 pagi hingga pukul 5.30 petang. So 5.30 petang tu untuk last tiket lah. Baik, untuk aktiviti yang kita tawarkan di sini adalah seperti abseiling. Pertama abseiling, dan kedua wall climbing, dan ketiga leap of faith, dan yang last sekali zip line. Selain daripada aktiviti high element, kita ada juga aktiviti ATV, which is ada fun ride dengan adventure ride. Okey, khasnya untuk warga Putrajaya dan untuk semua orang yang stay belum tahu lagi Putrajaya Adventure Park, ni lah masanya korang datang sini, korang enjoy semua aktiviti yang ada dekat sini. Saya janji korang akan fun gila, tapi jangan datang seorang, datang ramai-ramai. Satu bas pun tak apa, betul tak Mus? Betul. Kita kat sini sumpah boleh layan korang, even ramai sekalipun, okey? Dan akhir sekali, bukan setakat Putrajaya Adventure Park kita ada pusat rekreasi Putrajaya, dan untuk penginapan pula kita ada glamping Wetland Putrajaya. Jadi jemput datang. Bye-bye. Tak habis lagi. Last ni betul-betul last. Korang jangan lupa follow Instagram dan TikTok Putrajaya Adventure Park. Sebab apa? Sebab kalau korang follow, anything yang kita update, korang akan dapat tahu awal. Especially kalau kita ada special prize. So, bye-bye! Oh yeah! Alright guys, so aku baru saja masuk kereta. Aku nak bagi review yang paling jujur di alam semesta ni lah. Aku sampai tadi, aku disambut baik dengan staff. Semua staff kat sini semua aku rasa tak tahulah, memang mereka sangat-sangat well trained. Mereka advise kat aku satu persatu apa yang ada, apa aktiviti yang aku boleh buat, harga dia macam mana. So mereka assist aku on every single thing. So aku rasa macam sangat-sangat appreciated. And customer service mereka sangat baik. And overall aku rasa aktiviti ni sangat mencabar bagi aku. Adalah leap of faith tu bagi aku adalah aktiviti yang sangat-sangat aku takut, aku tak pernah buat. And aku cakap terus terang kat hangpa, ini adalah first time dalam seumur hidup aku main leap of faith. Dan aku rasa aku berjaya mengharungi keadaan di mana aku rasa macam aku dah nak give up. Aku rasa macam aku tak mau buat, tapi aku rasa macam buat je sebab aku rasa macam aku nak buat. Aku nak try to challenge myself, and I managed to get through it. So overall aku happy, aku berpuas hati dengan apa yang aku buat hari ni. Aku rasa macam kalau diberi peluang nanti, kalau aku ada dalam group of friends yang aku boleh main sekali, aku memang yakin aku akan buat dia main sekali untuk cuba sendiri keunikan cabaran-cabaran yang ada dekat sini lah. So itu saja untuk video kali ini. Terima kasih subscribe aku. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh yeah.